Saya dah tak begitu memikirkan tentang diri saya dah. You dah masuk MCA dan fokus serius dalam politik mungkin dalam 4 tahun ni lah kan. So pernah tak you rasa keputusan you masuk MCA ni satu jalan yang sukar lah? Tidak. Dia jalan yang sukar pasti. Kerana saya mempunyai kehidupan yang jauh lebih selesa sebagai seorang diplomat, sebagai seorang penjawat awam. Tidak perlu begitu susah payah turun ke lapangan, kadang kita juga dimarah. Kita dicaci bukan sebabkan kesilapan kita, tetapi persepsi orang. Itu kita tak boleh salahkan mereka sebab kita sebuah negara yang demokratik. Maka saya akui jalan ini sangat sukar. Tetapi yang lebih membimbangkan saya adalah ke mana arah tuju negara kita. Sebab tu saya kata walaupun susah, walaupun sulit, perjalanan ini perlu diteruskan. Kalau kita tak susah, mungkin satu hari nanti anak-anak kita akan susah. Lebih baik kita sama-sama susah sekarang memikirkan bagaimana kita nak membawa kita ni kembali ke landasan yang betul. Pada usia saya lah dah masuk 40-an ni, saya dah tak begitu memikirkan tentang diri saya dah. Saya dah separuh usia dah sepatutnya lah. Kalau saya hidup panjang sampai 80, saya dah separuh usia dah. Dan apa yang saya buat ni bukan lagi untuk diri saya, tetapi untuk masa depan negara, untuk anak cucu kita.